Rahimahullah ta'ala, maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu asar itu, maka jangan masyghul. Jangan masyghul ni, jangan bersibuk diri itu, melainkan dengan seumpama yang dahulu. Yang dahulu tu kena kepada tu selepas sembahyang fardu zuhur tu. Benda apa yang kita buat lepas sembahyang fardu zuhur, buat itulah. Apa maksud tafsir yang kata seumpama dahulu tu? Yakni hendaklah engkau kerjakan kemudian selepas daripada sembahyang asar itu seperti yang engkau kerjakan kemudian daripada zuhur dahulu. Zuhur dahulu. Macam mana kita buat dalam waktu zuhur? Disyorkan kat kita 4 perkara lah. Kita menuntut ilmu, ataupun kalau tak boleh kita kata pergi tolong orang buat baik, ataupun kalau tak ada nak tolong siapa, kita wirid kan, kita baca Quran kan, kita zikir kan, ataupun kalau dah tak boleh juga, kita buat kerja, cari nafkah. Jadi dia 4 perkara lah. Kalau ikut tu 4 perkara, sekali pun dia akan ulang juga. Jadi kita buat macam tu lah. Mana misalnya seperti menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama, ngaji. Hak ni payah lah. Siapa nak mengajar lepas azan kalau nak ngaji dalam pondok ada lah. Dalam pondok dia kira tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu tu ada baca kitab. Ni kita duduk luar pondok ni, nak beramal hak ni payahlah. Tak ada ustaz, tak ada hak main kuliah asar. Lalu kuliah asar ni kuliah muslimat tu ada. Setengah-setengah tempat lah. Tu pun tak banyak sikit-sikit gitu lah. Payah cari. Jadi tak apalah kalau ada mengaji, kalau tak ada buat kerja lain lah. Jadi menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama, atau menolong kebajikan kepada segala manusia. Menolong kebajikan ni buat baik, tolong benda-benda yang baik kepada segala manusia. Tengok orang perlukan bantuan, kita tolong orang, boleh juga. Dah nak pergi ngaji tak ada tempat, tapi ada benda yang kita boleh buat, tolong, buat kerja, boleh bantu orang. Tebah rumput di jalan ke depan rumah tu, macam tu. Orang nak lalu tak nampak. Ini macam tolong orang tu. Tolong orang tu. Atau berbuat ibadah yang sunat, ataupun kita buat ibadah yang sunat seperti membaca Quran, baca Quran, dan segala aurat. Aurat ni jamak bagi wirid, wirdun. Kalau satu wirid lah, kalau banyak bagi aurat. Jadi aurat ni ataupun wirid ni benda. Dia aurat ni amalan-amalan tetap. Amalan-amalan yang tetap, orang panggil aurat, ataupun wirid. Wirid itu amalan tetap. Hak kita melazimi benda tu, kita tetapkan pada diri kita. Bukan sembahyang asar. Sembahyang asar tu, hak tu tak boleh panggil wirid, hak tu memang wajib lah. Ni benda-benda sunat ni yang kita tetapkan untuk diri kita ni. Mana pun kita nak buat, kalau kita luput, kita akan ganti balik. Kita ni tiap-tiap petang tiap-tiap petang kita akan baca
contoh hizib lah, apa-apa hizib lah. Jadi tiap-tiap petang baca tu. Jadi bila kalaulah kita luput, hari tu tertidur kan, dia kan kita ganti balik malam tu. Kita ganti buat. Ni orang panggil wirid amalan yang kita tetapkan. Tiap-tiap malam baca ilmu. Tiap-tiap malam baca ilmu. Hari tu tertidur awal. Letih sangat tidur awal. Tak baca ilmu. Tak apalah, pagi esok baca, ganti balik. Itu orang panggil wirid kita. Amalan tetap dia kena ada. Wirid ni kena ada. Sebab tu disebut di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, dia ambil perkataan Syekh Sayyid Abdul Rahman. Dia sebut kata apa? Man lam yakul lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa-siapa yang tidak pernah ada bagi dia tu wirid, tak ada amalan yang dia tetapkan, fahuwa qirdun, maka dia ni sebenarnya kera orang ni. Tak ada wirid. Jadi kena ada wirid, kena ada amalan yang kita tetapkan, baru kita tak buang waktu. Tidak ikut dan rasa nak buat tu yang paling payah lekat lah. Jadi kita letak siap dah, hak ni wirid aku. Tak kira lah ada apa pun aku akan buat. Kalau tak dan buat, aku akan ganti balik. Jadi kena ada amalan tetap itu. Jadi baca wirid kan. Hak tu yang ketiga lah, pilihan yang ketiga. Cuma hak nombor 2 tadi, kita menolong kebajikan. Hak tu orang panggil amal muta'addi, amal yang melampau kepada orang lain. Hak nombor 3 ni, kita buat ibadat sunat, baca Quran, wirid. Hak ni orang panggil amal lazim. Dia tak melampau ke orang, tapi dia untuk diri sendiri. Maka amal muta'addi dengan amal lazim ni lebih afdal lagi amal muta'addi. Afdal lagi, kita bantu orang tu afdal lagi. Sebab kebaikan tu dia lajak kena kat orang juga. Amal lazim ni dekat diri kita lah, ada atas tingkat jadah, tapi ada kebaikan lah untuk diri tu, cuma dia tak lajak pergi kat orang lain. Jadi kalau gitu, pilihlah. Kalau kita boleh buat amal muta'addi, kita buat amal muta'addi. Maksudnya amal yang lajak kepada orang, tolong orang, kita boleh. Kita boleh. Jadi orang ni, pilihan yang pengarang kita sebut ni, hak ni untuk kita pilih belakang ni. Nak buat hak mana pun tak apa. Sebab tu atau. Sebab kita yang disebut ni, sebenarnya kita ni tak terlepas daripada apa yang disebut. Kalau kita keluar daripada benda hak disebut ni, kita duduk dalam benda lara, kita duduk dalam benda maksiat. Dia tu lah. Jadi tak dapat tidak, kita kena pilih. Ni baru 3. Satu lagi, atau berusaha kepada sesuatu yang membawa kehidupan di dalam dunia. Berusaha. Usaha ni maksud buat kerja. Buat kerja lah, cari rezeki yang mana benda tu boleh bawa kehidupan di dalam dunia, yang menolong kepada akhirat, yang tersifat di dunia. Dunia mana? Dunia hak boleh tolong akhirat. Usaha buat kerja tu. Tapi buatlah kerja dunia, cari nafkah dan apa ke. Sebab nafkah pun wajib. Jadi kita pun pilihlah usaha cari nak buat benda wajib. Ini walaupun benda dunia, dia membawa kepada akhirat. Jadi kita memang tak boleh lari lah 4 benda ni. Sama ada kita duduk dalam mengaji ke, ataupun kita duduk dalam bantu orang,
ataupun kita ni duduk dalam buat benda-benda sunat seorang-seorang, ataupun kita pergi buat kerja. Itulah. Kalau kita terkelak daripada pilihan ni, tak ada benda lara. Dia buat benda lara, buat benda haram, maksiat, dia buang masa itu kan. Sebab tu pengarang kitab kita dia bagi 4 pilihan tu. Yang mana 4 pilihan ni disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Ni 4 pilihan ni. Pilihlah mana-mana yang kita boleh buat. Sebab cara pandang Imam Ghazali ni dia pandangan yang luas. Dia bukan semua manusia boleh duduk atas tikar sejadah mati ke. Tak semua macam tu. Boleh duduk lah. Ada hak setengah tu dia panah. Orang panggil panah pungkok lah bahasa kita ni lah. Dia tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Dia kira nak bergerak dan dia tak boleh duduk sengat. Itu tak boleh. Dan dia kena nak bergerak. Jadi dia kena gerak. Jadi kalau dia ni kalau bab tolong orang dia boleh. Boleh. Maka kalau gitu pergi tolong orang. Tolong orang. Dia kena kerja-kerja amal ni dia boleh buat. Ada orang macam tu. Tapi kalau duduk atas tikar jadah dia tak boleh. Dia main tension macam orang nak gila lah. Dia tak boleh. Tapi buat kerja amal laju. Jadi ada orang macam tu. Maka pergilah buat kerja amal. Tak payahlah duduk atas tikar jadah. Kerja amal tu lagi afdal kalau nak banding dengan duduk atas tikar jadah tu. Pergilah buat. Ada orang dia tak boleh nak tolong orang. Dan nak buat kerja ni tak boleh. Tambah orang duduk arah pula. Lagi dia tak boleh. Dia panas. Habis duduk seorang-seorang duduk atas tikar jadah boleh pula. Kalau kita duduk atas tikar jadah. Itu. Jadi ni cara pandang ulama kita. Nak dia ahli tasawuf ni bukan ada mati saja. Tak, kita guna waktu tu, kita tak buang waktu ahli tasawuf tu. Tak buang waktu kita. Guna sebaik mungkin. Pada benda-benda yang bagi manfaat. Ada orang jenis mengaji, dia kata mengaji ya. Tak lagi lepas ni mengaji, lepas asar pun nak mengaji lagi. Mengajilah, dah boleh mengaji. Bukan semua orang boleh mengaji. Ada orang dia tak boleh pergi. Dia mengaji setengah jam, sejam gitu. Cukup lah. Seminggu boleh 2-3 jam. Tak kat tu lah. Ni apa pelepas baru air lah. Ada orang macam tu tak apa lah. Tapi kebaikan lain dia boleh buat. Buat lah. Jadi dia tak sama orang ni. Kalau dah tak boleh nak buat benda sunat, nak mengaji pun tak boleh pergi. Lepas tu nak buat bantu orang tak boleh pergi. Pergilah buat kerja dunia. Yang mana dunia tu hak boleh tarik pergi ke akhirat lah. Pergilah cari nafkah. Maksudnya jangan buang masa kita. Jangan buang masa kita dengan benda yang tak bagi apa-apa manfaat. Nak kot tu ya. Kalau kita buang masa kita dengan benda-benda yang tak bagi manfaat, ni masuk dalam kata hadis Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada kecantikan Islam seseorang tu, dia meninggal benda yang tak ada manfaat. Jadi kalau kita duduk dalam benda yang tak ada manfaat, maksudnya Islam kita tak comel. Iman kita tak sempurna. Jadi letak diri kita tu dekat benda-benda hak bagi manfaat. Lagi dia kata lagi, dan sayugianya ni sepatutnya, sebolehnya, jangan engkau sia-siakan segala waktumu itu. Kalau boleh itu jangan sia-sia. Jangan buang masa. Itulah. Jangan buang masa dengan perkara-perkara yang tak memberi faedah apa.
faedah dunia tak ada, faedah akhirat pun tak ada. Jangan buat. Nah waktu macam tu dia bukan nak tunggu kita. Nah dia akan bergerak tu. Nah dia tak tunggu kita. Jadi kalau kita buang habis itu. Itu yang disebut pepatah Arab kata al-waqtu kasayr. Waktu tu seperti pedang. Ni illam taqtahu. Kalau kamu tak potong akan dia. Nah, qata'aka, dia akan potong kamu. Nah, kamu tak potong dia potong kamu. Ni waktu. Nah, jadi kalau kita buang habis. Nah, dia potong kita habis. Nah, jadi jangan buang waktu kita ni dengan benda yang sia-sia. Nah, benda-benda yang tak bagi manfaat. Dan hendaklah engkau tentukan bagi tiap-tiap waktumu itu akan bahagian daripada auratmu. Dia kata dan hendaklah engkau tentukan. Tentukan kat sini tetapkan. Nak tetapkan. Ataupun kita jadikan sebagai jadual yang tetap. Itu. Nah, buat jadual tetap. Nah, tentukan bagi tiap-tiap waktumu itu. Nah, tentulah akan bahagian daripada auratmu. Aurat ni hati lah. Wirid-wirid. Mana? Amalan-amalan yang tetap. Nah, kita tahun ni lepas ni pukul berapa? Pukul 5 contoh nak baca Quran 2 muka. Bulan 5, 5, 10. Tu jadual kita lah. Pukul ni dia nak main carilah. Memang nak baca Quran 10 minit pun. Tak apalah. Jadi ada juga wirid. Nah, daripada tak ada tu. Lebih dari 5, 10 tak apa. Nah, 5, 10 tu tu riyadhah lah. Main TikTok lah. Sampai maghrib lah. Wirid 10 minit lah. Tak apa lah. Jadi buatlah. Tentulah. Segala wirid buat aurat yang tertentu. Mana sekira-kira tiada lalu tiap-tiap aurat yang tertentu. Tiap-tiap aurat yang tertentu. Supaya tak lalu tiap-tiap aurat di tiap-tiap wirid, tiap-tiap amalan-amalan yang tetap tu, yang tertentu, yang ditetap dah pada satu waktu itu, tiada lalu tu kepada lainnya ni, kepada waktu yang lain. Tu yang suruh buat jadual saja. Waktu ni pukul ni ni buat. Baru dia tak lalu pi lajak waktu. Lagi masuk waktu ni kita ada jadual kita lah. Masuk waktu ni ada jadual kita lagi. Jadi jangan bagi kelak waktunya. Jangan bagi kelak. Ni kita kata mudah kata bahasa Allah ni buat jadual. Buat jadual kehidupan kita. Tetaplah. Baru dia tak buang waktu. Dia tak buang waktu. Tu yang Syekh tu kata tu seperti kera tu, orang tak ada wirid ni. Macam kera ni. Sebab dia akan melompat ikut dah ni. Tak lompat kot ni pergi. Tak lompat kot ni pergi. Kawan tak ada apa nak buat. Jadual dia kosong punya. Member kata jom pergi lepak kedai makan. Pergi. Pasal apa? Pasal tak ada jadual hidup. Tak ada. Dia tak kira. Ataupun jadual dia penuh dengan benda-benda hak lama. Habis. Pagi mangkit hidup lepak lah kedai kopi. Main dam. Hari tengah hari balik tak petang tu lah main dam ni. Main dam. Polis kami ada ni piala menteri lah. Dam. Jawab main. Dam haji. Piala menteri. Dah tak lama. Kena buat lah. Saya dah menteri ni tak haji.
dah maju dia lah menteri besar. Betul lah. Jadi jangan buang waktu kita. Pasal apa ni? Yang kata hendaklah engkau tentu tu supaya tu alasan pada kata hendaklah engkau tentu. Pasal apa semua tentu tu? Supaya nyata nampak bagimu berkat segala waktumu itu. Nyata nampak kat kita ni kata berkat semua waktu kita, penuh dengan kebaikan. Kita tak buang. Tapi kalau kita tak buat macam tu, tak nampak kata berkat waktu. Tu sah ano. Dia pasal sah. Sah dulu duk puasa macam muda lagi lah, puasa habis dah buang banyak sangat. Tapi kalau kita susun elok waktu kita tu, kita akan nampak Allah banyak benda yang kita dah buat dah. Faedah-faedah tu kita dah buat, kita boleh nampak. Tapi kalau kita tak susun itu memang dia rasa cepat buang habis begitu kan. Apa yang kita buat sebelum ni dan yang rasa sat sangat tu tak ada apa. Pasal apa? Pasal kita tak ada wirid. Kita tak ada aurat amalan tak. Jadi dia kata lagi, seperti yang hamba sebutkan. Seperti yang hamba sebutkan segala aurat itu di dalam risalah yang bernama Urwah. Seperti ini dia takluk dekat tentu. Tentu bagi tiap-tiap waktu tu akan bahagian daripada aurat tu. Tentu tu seperti yang hamba sebutkan. Hamba ni pengarang kita Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Hamba sebutkan segala aurat itu di dalam risalah yang bernama Urwatil Wusqa fi silsilati Al-Wali Al-Atqa. Al-Wali Al-Atqa. Sayyidi lepas dal tu tambah ya sekali. Sayyidi Al-Syekh Muhammad Samman. Tu dia ada sebut. Saya tak ada lah risalah tu. Kalau ada baguslah, kita tengok balik lah. Jadi Syekh Abdul Somad ni dia ada buat satu risalah lah. Risalah tu nama banyak, Urwatul Wusqa fi Silsilatil Waliyil Asqa Sayyidi Syekh Muhammad Samman. Tu nama dia punya risalah tu. Dalam tu dia susun wirid-wirid. Saya tak ada, cuma faham daripada hak dia kata lah. Dia susun dalam tu wirid. Tengoklah dalam tu. Cuma kita tak ada cara yang lain. Bukan hak dia saja, ada lagi hak lain. Kalau hak mudah carilah khulasah. Khulasah bagi Habib Omar Al-Hafiz, ulama daripada Hadramaut Yaman. Khulasah ni dia mula daripada pagi lah. Awal-awal pagi apa nak baca, lepas tu apa nak baca, lepas tu nak apa, zikir apa, disusun dalam satu kecil lah. Khulasah tu. Ni saya ada dengan Rumi semua cukup lah. Kita tak faham, kalau beli hak Arab saya tak faham. Ni Rumi ni bacaan pagi, bacaan selepas sembahyang apa dia ada lah kan tu. Belilah Khulasah. Kalau Allah yarham Syekh Fahmi Zamzam, dia buat bekal akhirat. Kat situ dia ada agak wirid lepas semayang maghrib, macam kita dah buat lah tu. Lepas semayang subuh apa wirid dia, lepas semayang zuhur apa semua. Dia ada syarat akhirat tu lah, bekal akhirat. Sebab kita duk biasa dengan pengarang tu, biasa duduk daurah ambil ijazah. Bekal akhirat tu apa kali ambil ijazah. Jadi
Jadi dia banyak lagi hak lain. Cuma hak ni yang disebut oleh pengarang lah, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Payah cari ni. Dan kalau ada boleh tengok lah. Saya pun tak ada. Syekh Abdul Somad ni dekat Cenak dia punya dia punya makam dia tu dekat situ, dekat Cenak. Type Google tu, Google buat biar. Saya kata nak pi tak hampai-hampai. Nah, pada duduk lalu pi petani lalu kat Cenak lah. Tak nak pi kat Syekh Abdul Somad ni. Dia buat cantik. Dikatakan tempat dia tu cantik sikit lah, dia punya makam dia tu. Badan kat itu, kepala tu bengkok tu. Kepala lepas bengkok. Dulu Raja Siam minta ambil kepala dia. Tak apa boleh ambil kepala dia. Hentak pergi Bangkok. Bak marah kan waktu tu perang Kedah Siam. Dia turun naik. Jadi kawan perang tu lalu Kuala Lumpur semua ni. Takut dia ni pun sampai Allah Ta'ala lah. Tapi memang ada sejarah lah. Dia turun perang kali dengan Siam tu ni. Ni Syekh Abdul Somad. Jadi dengan Kedah-Kedah apa dia turun tolong tu. Patut sangatlah kita pergi tengok. Dikatakan ayah dia tu kat Tok Keramat Jitra. Tok Keramat Jitra tu, restoran Tok Keramat, dalam di depan sikit ada belah dalam sikit, dia macam masjid halus tu. Kita tengok dalam tu ada makam, ada 3 makam lah. Baca tengok. Kata ada kat itu ayah Syekh Abdul Somad. Saya pergi berapa kali lah. Tu pergi lah. Tapi ni akak kat Wahabi. Buat tu lagi dia kata kita sembah kubur. Dia payah. Dia dinahan datang payah faham ni, payah kira lah. Lalu dia kata apa? Bersalahan jika tiada engkau tentukan akan yang demikian itu. Lainlah jika tiada engkau tentu, kalau kamu tak buat jadual akan yang demikian itu aurat tu, wirid-wirid tu. Kamu tak mau nak tentu, kamu tak mau nak buat jadual. Terkadang terbuat dan terkadang tiada terbuat. Jadi dulu kadang-kadang kita buat waktu kita rajin. Mau lepas ngaji, bocah bateri dah semangat keluar tu. Tapi kita tak wirid, kita tak jadikan hak tu amalan tetap. Lepas ngaji dia buat dah sehari tu, lepas tu tinggal. Duk sibuk dengan benda lain tak? Duk sibuk dengan benda hak tak ada faedah juga. Jadi sebab tu pengarang kita suruh tentu bagi ada wirid kita. Taklah suruh tentu kita kata penuh waktu dengan wirid. Kita hak tak biasa ni buat sikit-sikit. Buat sikit, boleh istiqamah tambah sikit lagi. Lepas zuhur nak buat hal ni. Jadi kat mana apa lepas zuhur buat tu. Baca Quran semuka je. Tak apalah, semuka pun jadi lambat lagi nak khatam tu tak apalah. Janji baca. Udah tak jalan langsung tak. Lepas tu dah boleh istiqamah tambah lagi semuka, jadi selai dah. Jadi kita tentukan. Maka yang demikian itu yang kata tiada engkau tentukan tu. Tiada engkau tentukan tu. Tiada nyata berkat waktumu itu. Tak nyata, tak nampak berkat waktu. Ada nampak habis gitu waktu. Tak habis, buang waktu habis. Tak ada apa. Habis hang tu. Dan sayogianya bahawa jangan engkau suka. Jangan engkau suka ni, jangan engkau gembira pada tiap-tiap waktumu itu. Jangan duk sonok pada tiap-tiap waktumu itu, melainkan dengan bertambah ilmu-mu. Ilmu kamu lah. Bertambah ilmu apa? Ni baru patut sonok. Lalu waktu ilmu tambah dan amalmu, amal duk bertambah. Baru patut sonok. Jadi jangan suka tiap-tiap waktu tu, melainkan bertambah ilmumu dan amalmu.
kena bertambah dua tu, barulah kita ni suka. Ilmu kat ini ilmu yang bagi manfaat lah. Dan jangan suka engkau pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu. Hak ni jangan suka kan? Dunia makin bertambah, harta makin bertambah. Tak payah suka sangatlah. Serta kurang ilmumu dan amalmu. Ilmu tak bertambah. Lepas tu amal tak ada tambah apa. Duk kerja tambah hak dunia. Maka kat ini pengarang kita kata jangan duk suka sangatlah benda macam tu. Jangan suka sangat. Sebab apa? Tengok dia kata, maka apa faedah hidupmu di dalam dunia? Apa faedah? Hak ni orang panggil istifham ingkari. Tanya ni nak suruh ingkar macam apa faedah? Tak ada faedah. Macam tu lah. Apa faedah? Ni tak ada faedah lah hidupmu di dalam dunia. Pada bertambah hartamu, ni harta dunia. Padahal umurmu tiap-tiap ketika itu, tiap-tiap masa tu kurang. Tak ada faedah. Mudah. Fikir cara mudah. Apa faedah? Kalau harta dunia kita makin banyak, tapi umur kita makin kurang. Kita nak buat apa? Bukan makin bertambah. Kalau makin bertambah kita punya duit kita dalam akaun tu sampai bengkak akaun. 230 juta. Macam tu. Tu kena tangkap lah. Lebih lah. Ni berjuta-juta duit lah akaun. Tambah duit, tambah umur. Tak ada. Umur ada kurang tu lah. Tiap-tiap masa kurang. Ni cara mudah lah kita fikir. Ni apa faedah? Tak ada faedah tu. Himpun harta banyak-banyak, tapi umur duk kurang. Tiap-tiap ketika, tiap-tiap waktu umur makin kurang. Itu dia kata. Jadi dia kata, apa faedah hidupmu di dalam dunia? Pada bertambah hartamu, ni harta dunia lah. Padahal umurmu tiap-tiap ketika itu kurang. Apa kurang? Ni semakin kurang. Pasal apa kata tak ada faedah? Kerana ni alasan pada kata tak ada faedah yang kita faham daripada istifham ingkari tu. Tanya nak suruh ingkar. Sebab apa kata tak ada faedah? Kerana kekayaan dunia itu taklah kalau engkau mati. Bila kamu mati, tiada engkau bawa ke dalam kuburmu. Tak bawa dalam kubur itu. Kekayaan dunia kita tu. Nak bawa tu lah, kain kapan tu lah, 3 lapis hat tu lah. Nak bawa apa lagi? Tak bawa dah. Velfire tinggal. Rumah banglo tinggal. Tinggal habis. Jadi tak bawa apa masuk dalam kubur. Dan tiada bersama-sama akan dikau di dalam akhirat. Tak ada juga. Aku nak ikut kita pergi akhirat akan tidak juga. Velfire ni tak boleh kot. Tak pada masyarakat nanti naik Velfire. Dah beli dah kat dunia teruk-teruk ni. Tak ada. Tak ada. Tak boleh. Melainkan yang nak bersama tu dah amal, ilmumu dan amalmu jua. Tu lah. Nak ikut kita, ilmu kita, amal kita. Dua tu. Hak tu yang nak bersama dengan kita. Hak ni dia ambil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, khadam Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Anas, dia sebut kata Rasulullah ni, satu hari Rasulullah ni sebut yatba'ul mayyita thalathatun. Mengikut akan mayat tu oleh 3 benda. Nabi kata hak nak ikut mayat nanti pergi kubur 3 benda. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli dia, keluarga dia, anak dia, cucu dia, ikut pergi kubur. Wa maluhu dan harta dia. Lagi wa amaluhu dan amalan dia. Amalan dia pun ikut dia pergi kubur. 3 benda ni ikut dia. Fayarji'u ithnani, maka akan kembali oleh 2 benda. 2 benda balik.
wa yabqa wahidun, dan kekal satu. Nabi kata satu je nak kekal. Mana? Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nah, kembalilah oleh keluarga dia dan harta dia. Harta dia balik. Nah, kalau dia kereta dia hantar ikut pergi kubur tu, anak dia bawa kereta dia. Anak dia pergi kubur, cucu dia. Nah, hak cucu balik tak main mengaji dah tu. Cucu tu hantar pergi kubur. Lah kali patah balik gitu kan. Cucu balik, anak balik, tak kereta dia, harta dia balik. Tinggal apa? Amalan dia saja ada tubuh dia. Tu Nabi kata. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih sungguhlah. Dua orang ni riwayat. Jadi tu tengok. Musannaf kata tak ada dah. Tak ada faedah dah. Dan itu semua nak tinggal amalan kita aja. Hingga mengekal akan dikau oleh anak isteri. Hingga meninggal tu kan kekal. Hingga meninggal tu dia titik bawah. Hingga meninggal akan dikau oleh anak isterimu dan segala hartamu dan segala taulanmu, kawan-kawan. Dulu hak geng lepak main dam tadi ni. Balik gitu kau ingatkan nak ikut kali masuk dalam kubur main dam dengan kubur lah. Tak ada, nak balik juga. Tinggal habis. Maka tinggal engkau seorang-seorang di dalam kuburmu. Jadi tinggallah seorang-seorang dalam kubur. Maka ketika itu, ketika tinggal seorang-seorang tu, tiada bersama-sama dengan dikau. Itu baca elok. Dengan dikau, kalau boleh ya tu tak ada, tak apalah. Dengan dikau, melainkan amalmu juga. Tak ada dah. Hak nak duk dengan kita tu amal. Jadi hak nak duk tu amal. Dan jika ada amal itu yang kebajikan, nescaya engkau dapat akan dia tu tak mau. Dia tu tolong bulat. Ni akan kesenangan. Nescaya engkau dapat akan kesenangan lagi nikmat di dalam kubur. Jadi kalaulah amal tu kebajikan, kita senang dalam kubur. Dan jika ada amal itu kejahatan, nescaya engkau dapat akan kesusahan lagi seksa yang sangat sakit. Itulah yang kita akan dapat. Ni Nabi kata, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika baik maka baik, kalau jahat maka jahat. Ni in kana amaluhu khairan, kalaulah adalah amalnya tu baik, fa huwa khairun lah, atau fa jazaohu khairun, balasan dia pun baik. Kalaulah amal tu jahat, balasan dia pun jahat. Macam tu lah. Jadi tengok kita punya amalan kita. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Seperti firman Allah.